Hello, hai, nama saya Amir. Saya founder kepada Hosting Malaya. Video kali ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak duplicate monster as custom lah. Tapi monster custom ni kita nak gunakan sprite yang sudah ada di dalam game. Jadi kita tak perlulah nak add segala luar file dan sebagainya. Kita just nak tengok macam mana kita nak add the custom monster. So kita pergi kepada DB. Ni renewal. So kita pergi ke folder renewal. Kita pergi kepada mob DB. Kemudian kita kena isilah satu monster DB yang kita nak add. Ok, so katakanlah kita nak copy Marine. So kita copy, kita gunakan ID yang belum digunakan. Contoh kat sini ada 32,000. So katakanlah kita nak gunakan 32,001. So kita guna import lah, lagi bagus kita guna folder import, jangan kacau mobdb YML. So kita pergi pada folder import mobdb. So pertama sekali kita perlu pastikan OD ni kita dah enable. Kemudian 32,001 tadi. So ini contoh, tapi kita kena ubah nama edges ni. Contoh kita nak bagi nama dia custom o-ring. Contoh. So kita save. Bila kita reload mobdb, kita boleh check, kita boleh add mi tak. So nak tengok kat sini, dia bagi tahu import db. Range dia mestilah 20,000 ke 31,000, 32,000. Dan sebenarnya kita kena ubah lah ID ni. Contoh kita try pakai 9, kita try 31,998. Dan kita reload mobdb. Boleh lagi sekali. So dah tak ada error lah. So bila kita try add mi, itu 998. So tengok dia dah keluar monster tadi tu, custom monster boring. So cara kita nak tetapkan lah sprite apa pada monster ni, kita pergi kepada import juga mob oval YML. So kat sini kan kita dah enable body. So ni ada contoh lah kat atas ni yang kita nak gunakan. So kita nak copy, kita perlu tahu ID dia, dia punya mob. So daripada contoh ni boleh copy buang benda age mob, apa nama monster tu, edges name dia, dan kemudian kita nak tukarlah sprite dia. Contoh kita nak bagi dia sprite Bahamut. So Bahamut, edges name dia Bahamut. So contoh tukar Bahamut. Save. Lepas kita save, kita try reload mobdb semula. Ok, so tak ada error. Kita try add monster 8. Sana boleh tengok monster yang kita add custom tadi dalam bentuk sprite Bahamut. So itu saja. Inilah cara untuk kita reuse balik sprite menggunakan mob oval lah, dan juga kita add dia punya mobdb. Dan kalau untuk skill dan sebagainya pun kita boleh gunakan lah. So tak ada beza sangat. Contoh mob skill db.txt. So dia gunakan ID dan juga dia punya skill lah, yang dah boleh tengok contoh-contoh lain. Dan juga ubah sajalah ikut keperluan. Okey, itu saja. Jarab Window of Art. Sekian.